Seorang kelindan lori berdepan hukuman penjara sehingga 30 tahun selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Kuala Terengganu pada Khamis atas pertuduhan menyebabkan kematian seorang kanak-kanak lelaki pada 11 April lalu. Tertuduh, Muhammad Firdaus Zamri, 31 tahun, membuat pengakuan tersebut selepas dua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim, Muhammad Zul Zakikuddin Zulkifli. Berdasarkan pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian ke atas Muhammad Adam Daniel Abdul Afif, 4 tahun, dengan niat hendak menyebabkan suatu bencana tubuh yang mungkin menyebabkan kematian. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah tanpa nombor di Kampung Banggul Katong, kira-kira jam 6 petang pada 11 April 2026. Sementara itu, bagi pertuduhan kedua, Muhammad Firdaus didakwa dengan sengaja mendatangkan cedera terhadap mangsa yang juga anak angkatnya dengan menggunakan sebatang rotan di lokasi dan masa yang sama. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya, Nur Aisyah Muhammad, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh dijamin dan menetapkan 29 April ini sebagai tarikh hukuman.